Jadual 2 menunjukkan bacaan meter air yang digunakan oleh Aileen pada bulan Julai 2025. Okey, tengok deh macam mana nak kira penggunaan meter air ataupun bil elektrik dia lebih kurang sama je awak nak pengiraan untuk meter air dengan elektrik. Okey, pada tarikh 2 Julai bacaan dia setara ni. Maksudnya tak sini lah dia nak kira. 2 Julai bacaan dia banyak ni. Dan 27 Julai bacaan dia besar ni. Okey. Bacaan-bacaan ini adalah dalam asas 9. Bacaan-bacaan ni adalah dalam asas 9. Jika 1 meter padu air dalam asas 10 dikenakan bayaran sebanyak RM 45 sen, berapakah bil air dalam RM yang perlu dibayar oleh Aileen pada bulan Julai? Okey. Okey, yang pertama kena tahu dulu asas 10. Nah, kena tukar dulu ni kepada asas 10. Sebab nak kira nak kira dalam asas 10. Ni asas 9. Okey, tukar. RM672. Asas 9 ni jadi buat 9 bawah. 9 kuasa sifar, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2. Ambil salin 6 darab 9 kuasa 2 tambah 7 darab 9 kuasa 1, tak tulis pun tak apa. Tambah 2 darab, ni 9 9 kuasa sifar. Kuasa sifar kena tulis, kuasa 1 tak tulis tak apa. Okey, berapa jawapan? 551. Okey. Untuk yang kedua, 753. 753. Asas 9 juga. 9 kuasa sifar. 9 kuasa 1. 9 kuasa 2. Kira 7 darab 9 kuasa 2 tambah 5 darab 9 tambah 3 darab 9 kuasa sifar. Dapat 615. Ini bacaan awal. Ini bacaan akhir. Bila kita nak kira bil bacaan akhir, tolak dengan bacaan awal. Jadi 615 tolak dengan 551. Darab dengan 0.45. Ni pastikan kena ada kurungan sebab dia selesai dulu. Dia selesai dulu baru dia darab. Okey, berapa dapat? RM28.80. Boleh? Markah kamu ada salah satu ni 551 ke 15 ke satu markah. Lepas tu tolak di sini ni 2 markah terus ni tolak lepas tu darab pula. Di sini terus dapat 2 markah. Kemudian jawapan akhir 1 markah. Okey, boleh? Ada nak tanya?